Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu kesukaran yang saya hadapi dan bagaimana saya berjaya menyelesaikannya dengan cara yang mudah, ringkas dan mudah dibawa. Bagi mereka yang sering mengembara, bekerja di tempat yang berbeza atau sekadar ingin bekerja dengan peralatan yang lebih kecil tanpa perlu membawa banyak kabel, ciri mudah alih amat penting. Sebagai contoh, jika anda menggunakan komputer riba atau tablet, kemudahan untuk membawanya kemana-mana adalah satu kelebihan besar. Tapi di sinilah masalah timbul. Jika anda bekerja dengan projek seperti saya, kadang-kadang hanya satu skrin saja tidak mencukupi. Di rumah, saya sudah biasa menggunakan skrin komputer riba bersama dengan satu skrin lebar, yang membantu saya membuka hampir 3 file pada masa yang sama. Cuma tak boleh nak bawa skrin lebar ke mana-mana sambil bawa banyak kabel dan penyesuai. Tapi di sinilah masuknya si kecil nih. Yang percaya atau tidak, ia adalah skrin yang benar-benar mudah alih, yang berfungsi hanya dengan kabel USB-C, terus ke komputer, tablet, dan juga telepon bimbit Anda. Hai pencinta kejuruteraan, hari ini saya nak ceritakan satu kisah yang mungkin ramai antara anda yang bekerja secara jarak jauh pernah alami. Saya seorang yang banyak bekerja secara jarak jauh. Sebab itu saya banyak habiskan masa di hotel, lapangan terbang, pembekal, dan juga pelanggan. Dan anda tahu perasaan bila sampai di satu tempat dan sedar yang anda akan terperangkap dengan skrin kecil komputer riba selama berjam-jam. Ya, saya sangat kenal dengan kekecewaan itu. Selalu juga sebelum ini, saya cuba gunakan TV hotel sebagai skrin kedua. Ingatkan itu penyelesaian yang sempurna. Tapi saya cepat sedar yang ia sebenarnya sangat tidak selesa. TV itu dipasang di dinding pada sudut yang tak boleh diubah. Selalunya, meja di satu sudut, TV pula di sudut lain. Dan selalunya rasa macam TV, itu dipasang sejak tahun 1970. Selain itu, saya terpaksa cari kabel yang sesuai, penyesuai. Dan walaupun berjaya sambung, kualiti gambar tetap teruk. Tapi sebelum saya teruskan, biar saya cerita sikit tentang diri saya dan kenapa saya betul-betul perlukan 2 skrin. Secara peribadi, saya jenis orang yang suka buka banyak skrin serentak. Dan ini adalah tabiat saya yang saya pupuk dari semasa ke semasa. Dalam kehidupan harian saya bekerja dengan dokumen yang berbeza. Helaian kerja, lukisan teknikal, dan saya perlu sentiasa membuat rujukan silang antara fail-fail ini. Apabila saya bekerja hanya dengan satu skrin, saya sentiasa bertukar antara skrin sepanjang masa. Dan ini benar-benar mengganggu aliran kerja saya. Saya hilang tumpuan, masa, dan bagi saya, akhirnya saya menjadi kurang produktif. Saya memang merasai perkara ini setiap kali saya perlu melancong dan juga bekerja di tempat yang berbeza. Dan disitulah saya akhirnya menemui si kecil ini. Monitor mudah alih yang lebih nipis daripada komputer riba saya. Saya tahu nampak macam berlebihan, tapi benda ini benar-benar mengubah cara saya bekerja. Ia dari jenama Arzopa, model AU-C, dan saya sudah memilikinya hampir 3 tahun. Produktiviti saya, keselesaan saya, dan yang paling penting, kemudahan untuk membawanya kemana-mana juga pertama baik. Dan memandangkan saya pernah beberapa kali dihentikan di lapangan terbang oleh orang yang ingin tahu lebih lanjut tentang monitor ini, saya putuskan untuk berkongsi video ini dengan anda semua. Tapi kenapa monitor mudah alih sangat berbeza dengan model tetap? Baiklah, seperti namanya, monitor mudah alih memang mudah alih. Sekarang saya faham. Sekarang saya dah tahu. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Anda boleh bawa ia ke mana sahaja anda mahu dan ia berfungsi sebagai monitor kedua untuk anda gunakan dengan peranti anda. Tapi Igor, saya tak nampak apa-apa kelebihan pun dengan benda ni. Serius, berbeza dengan monitor meja tradisional yang berat dan mengambil banyak ruang, monitor mudah alih adalah nipis, ringan dan direka khas untuk digunakan bersama komputer riba atau tablet anda. Kebanyakan monitor ini mempunyai antara 13 hingga 17 inci dan monitor saya mempunyai saiz yang sama dengan skrin komputer riba saya, iaitu 15.6 inci. Cuma keistimewaan di sini adalah pada sambungan. Jika anda mahu sambungkan monitor biasa, anda perlukan asasnya kabel kuasa dan kabel video. Sekarang, dengan yang ini, saya hanya gunakan satu kabel USB-C sahaja untuk membekalkan kuasa kepada monitor dan juga menghantar paparan. Bagi saya, ini adalah satu kelebihan yang besar. Sebab kabel yang sama saya guna untuk cas telefon saya boleh guna untuk sambung monitor dan terus guna. Maksudnya, kurang kabel yang perlu dibawa dalam beg.
Anda juga boleh guna monitor ini dengan kabel HDMI biasa yang kita guna pada kebanyakan monitor kepada mini HDMI yang memang sudah disediakan dalam kotak. Tapi kelebihan yang saya nampak adalah boleh guna kabel yang memang saya akan bawa dalam beg untuk buat monitor ini berfungsi. Dan kesederhanaan ini mungkin nampak remeh. Tapi ada ruang lebih dalam beg untuk orang yang selalu bergerak ke sana sini, memang banyak bezanya. Saya pernah bawa dalam beg kabel VGA, kabel HDMI, penyesuai HDMI ke VGA, DisplayPort, dan akhirnya semua itu makan ruang. Jadi fikirkan tentang kemudahan dengan hanya guna kabel ringkas macam ni, percayalah pada saya. Ia memang satu kelebihan besar. Dan sebenarnya tiada rahsia pun. Anda boleh saja sambungkan komputer riba anda ke skrin dengan kabel, buat tetapan yang diperlukan. Tetapan untuk monitor kedua pada komputer riba anda ikut cara yang anda rasa terbaik, sebab ia memang akan dikesan secara automatik sebagai monitor kedua. Ia ada sokongan brengsel yang memudahkan anda melaraskan sudut monitor. Tapi ini juga memberi anda pilihan kedua. Sebab kalau anda nak guna monitor secara mendatar, tiada masalah, anda boleh. Tapi kalau anda jenis yang suka guna monitor secara menegak, ia pun boleh digunakan. Hanya perlu buat tetapan pada komputer dan siap. Dalam pengalaman peribadi saya, kemudahan ini memang mengubah segalanya. Saya tak perlu lagi fikir macam mana nak bekerja di tempat yang berbeza. Saya cuma bawa monitor budali saya, sambung dan siap. Dan sebelum anda kata videonya adalah iklan, bukan. Video ini tidak ditajam. Masa itu, saya buat banyak kajian sampai jumpa model ini supaya saya tak terbeli barang yang tak bagus. Dan macam saya cakap tadi, monitor ini dah bersama saya selama 3 tahun. Dan kemana saja saya pergi, kalau saya tahu takkan ada skrin kedua, saya bawa monitor ini. Dan macam ni, saya akan letak beberapa pilihan monitor mudah alih dalam video ini. Dan anda hanya perlu klik pada skrin, atau kalau anda lebih suka, saya akan minta kawan-kawan letak pautan di dalam deskripsi supaya anda boleh tengok beberapa alternatif. Anda akan perasan ada model yang lebih asas sampai pilihan premium dan ada model untuk setiap bajet dan keperluan. Tapi saya nak beritahu awal-awal yang pelaburan dalam monitor mudah alih memang boleh ubah segalanya. Terutama untuk mereka yang bekerja secara jarak jauh. Ada model yang saya guna ni, tapi ada juga pilihan lain. Kalau anda nak tingkatkan lagi portability dan produktiviti anda, memang berbaloi untuk tengok. Secara peribadi, saya rasa reka bentuknya sangat kompak dengan berat lebih kurang 500 gram. Dan berbeza dengan monitor biasa, ia bukan diperbuat daripada plastik, tapi daripada aluminium. Bila nak letak dalam beg, saya cadangkan letak di ruang khas untuk komputer riba. Ini kerana ruang itu biasanya berlapik dan akan melindungi skrin. Model saya pula mempunyai resolusi Full HD dan sudut pandangan yang luas. Terima kasih kepada teknologi IPS. Tapi ada juga model dengan resolusi lebih tinggi, terutamanya untuk mereka yang suka bermain permainan dengan FPS yang lebih tinggi. Ia juga mempunyai rawatan anti-silau pada skrin dan ini sangat membantu saya apabila menggunakannya di tempat yang terang. Dan juga, ia dilengkapi dengan pembesar suara terbina dalam. Tapi secara peribadi, saya jarang menggunakannya. Untuk profesional seperti saya yang bekerja dengan projek, penyetiaan dokumen, penyuntingan video, atau apa-apa tugas yang memerlukan banyak tertingkap dibuka serentak, perbezaan ini memang sangat kepara. Tapi adakah monitor ini hanya boleh digunakan untuk kerja? Jawapannya sudah tentu tidak. Dan saya akan berikan beberapa tips tentang di mana saya pernah gunakan monitor ini. Jadi, saya gunakan monitor ini di tempat kerja, semasa saya melancong, ketika saya berada di hotel, atau di mana-mana tempat yang saya tahu saya tidak akan ada monitor kedua. Tapi kalau saya nak tengok filem dalam kapal terbang yang tiada skrin, saya sambungkan monitor ini ke telefon bimbit saya. Dan ia menjadi sebuah TV mudah alih. Dan walaupun ada pembesar suara, saya cadangkan guna phone kepala Bluetooth. Atau, kalau anda nak anak-anak anda duduk diam di tempat duduk belakang kereta sambil tengok kartun di skrin besar, anda cuma perlu buat perkara yang sama dan pilih filem terus dari telefon bimbit anda. Beberapa telefon bimbit Samsung ada Samsung DeX dan ia sangat membantu sebab anda boleh sambungkan telefon dan buka paparan telefon di skrin macam komputer. Tapi walaupun begitu, kalau anda nak ada skrin kedua di rumah, tapi nak juga fleksibiliti dan kemudahan, ia masih pilihan yang baik untuk anda yang nak bekerja di pelbagai tempat. Kalau anda dah sampai sini dan suka video ni, jangan lupa untuk langgan kalau belum, tekan like dan aktifkan loceng notifikasi. Dan kalau anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk jadi ahli supaya boleh bantu kami terus hasilkan kandungan di platform ini. Dan diingati,
dalam video-video kami. Dan kalau anda rasa monitor mudah alih ni menarik dan nak tengok lebih lanjut, semak pautan dalam deskripsi dan pautan YouTube Shopping yang kami pilihkan. Dan kalau anda suka video macam ni dan nak tengok lebih banyak video seperti ini, di sini beritahu saya di ruangan komen. Yang penting, video ni dapat membantu anda dan tunjukkan barang-barang yang kami gunakan setiap hari yang memberi perbezaan kepada kami dan mungkin boleh memberi perbezaan kepada anda juga. Dan beritahu saya juga, jika anda pernah mengalami masalah seperti ini semasa bekerja secara jarak jauh dan jika anda pernah terfikir untuk memiliki monitor mudah alih. Adakah anda sudah kenal peranti ini? Tinggalkan komen anda di bawah dan kongsikan pengalaman anda. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, hanya perlu tekan butang suka pada saluran ini, langgan, aktifkan loceng dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam hangat dan jumpa anda di video seterusnya.